Kajian menunjukkan 75% rakyat Malaysia tak ada tabungan walaupun RM1,000. Maksudnya bukan saja 3 bulan gaji. 1 bulan gaji pun tak ada. Walaupun mereka dah bekerja bertahun-tahun. Walhal, kalau kita ikut guru-guru kewangan, tabungan pertama yang perlu ada ialah cukupkan dana kecemasan 3 bulan gaji. Kalau apa-apa terjadi kepada kita, sekurang-kurangnya kita boleh bertahan selama 3 bulan. Ada duit untuk kita makan at least 3 bulan. Jadi sebelum kita buat apa-apa tabungan, contohnya dana pendidikan anak-anak, dana haji, dana persaraan dan beli rumah, sebelum bayar perlindungan takaful, apatah lagi melabur, kena fokus menabung minimum 3 bulan gaji terlebih dahulu. Caranya sangat simple. Kalau gaji anda RM3,000 sebulan, kena ada tabungan sebanyak RM9,000. RM3,000 kali dengan 3 jumlahnya ialah RM9,000. Duit RM9,000 itu tidak boleh disentuh kecuali dalam hal-hal emergensi saja. Hal yang luar perancangan kita. Ini termasuklah kereta rosak, hilang sumber pendapatan ataupun sebagainya yang tidak dijangka. Duit nak balik kampung bukan emergensi ya. Itu hal yang kita tahu dan kita perlu rancang lebih awal tabungan tersebut. Permulaan ni, paksa diri potong 10% gaji masuk tabungan. Jangan tunggu duit lebih. Kalau boleh, potong masuk dalam ASB ataupun tabung haji. Itu lebih baik. Lagi bagus kalau buat potongan gaji. Supaya kita auto menabung setiap bulan. Tapi pastikan jangan linkkan ASB ataupun tabung haji dengan mana-mana online banking. Supaya tak terlalu mudah untuk kita korek balik. Dana kecemasan tu kena simpan di tempat yang tak terlalu mudah dan juga tak terlalu susah dikeluarkan. Kalau terlalu mudah, duit tu mudah untuk bocor. Kalau terlalu susah pula, nanti susah bila berlakunya hal-hal emergensi. Permulaan ni, kalau terpaksa korek balik tabungan sebab bajet tak cukup, korek balik dulu pun tak ada masalah. Itu lebih baik daripada tak menabung langsung. Ada juga orang dijadikan emas sebagai dana kecemasan. Bila dah tukar duit dalam bentuk emas, kita tak sewenang-wenangnya korek balik tabungan. Kecuali hal yang benar-benar penting saja. Lebih-lebih lagi kalau belum untung. Rugi kalau jual. Pengalaman saya, bila saya simpan emas, simpanan saya susah untuk bocor. Selalunya, penyimpan emas ni kalau dia nak pakai duit emergency, dia akan pajak saja emas berbanding dia jual. Nanti bila selesai je urusan, mereka akan tebus balik emas mereka di arwah nur. Bahkan kalau harga emas naik macam nak tinggi sekalipun, kita akan rasa sayang nak jual emas-emas ni. Sebab ikatan emosi kita pada emas. Itulah sebabnya banyak orang dah bekerja bertahun-tahun tapi tak ada tabungan. Tapi bila mereka kenal emas, barulah mereka sedar bahawa mereka sebenarnya mampu menabung. Emas ni dapat kawal sifat boros kita dan juga elak duit kita daripada bocor. Bagi tuan-puan hari ini nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh isi borang sign up untuk saya daftarkan tuan-puan sebagai ahli Public Gold. Kemudian saya akan guide tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.